Hello, Assalamualaikum. Salam. Ni Am ke? Ya, saya Am. Ni Abang Man Misai. Abang Man. Yang dekat kolam mancing Ahlok. Yang... Okey, ya, bang. Macam mana abang dapat telefon saya ni, bang? Semalam ada awak bagi. Oh, saya pun lupa, abang. Nak cakap sikit lah. Okey, semalam kan kita mancing sama-sama. Lepas tu betul, awak betul, dapat ikan patin. Ya. Okey, jadi masa awak tengah tarik joran tu, awak punya tali tangsi tu kan berbelit dengan tali tangsi saya. Yelah, kan saya ke tepi, ke kanan. Ke kanan sebelah macam abang. Betul. Saya suruh abang angkat. Betul. Okey, semalam dah settle. Kita dah dapat patin 5 kilo lebih. Lepas tu saya bagi awak patin tu walaupun dah berbelit kat tali pancing saya. Tapi tiba-tiba saya bangun pagi ni, saya rasa macam tak puas hati pula lah. Tak, macam ni bang. Sekarang masalah dia, kan pancing kan saya dapat dulu. Saya tarik. Lepas tu kan saya cakap ke kanan. Yang lain semua dah angkat tali. Abang masa tu abang tak angkat pancing. Tapi memang ikan tu memang ni makan kat mata kail saya. Abang pun nampak. Ya, memang betul. Saya baru terfikir pagi tadi. Sepatutnya saya punya ikan tu. Benda ni dah semalam, bang. Ikan tu pun saya pun dah bagi orang, bang. Yelah, kalau... Tak. Awak dengar sini. Awak faham tak? Ya, bila bang, awak dapat ikan patin yang awak kena mata kail awak, kenapa ikan patin tu boleh lari dekat tali tangsi saya? Sedangkan kolam tu luas tau, Am. Abang tak boleh lah cakap macam tu, benda ikan dah tak ada dah, bang. Abang tempah tau mata kail tu. Bila berbelit tu, dah terjatuh kat dalam kolam, kos abang lebih kurang 500 lebih benda tu. Tak boleh macam ni, bang. Bila abang bangun pagi tadi, abang tu rasa tak puas hati lah sebab ikan tu 5 kilo lebih. Patutnya abang boleh cakap kita bagi 2 ikan tu semalam. Tak, abang bagi pada saya ambil lah, bang. Benda tu memang dah tahu kan. Orang semua nampak, bukan abang seorang tu. Member saya pun nampak memang sangkut katakan saya, bang. Okey, kalau awak claim patin tu awak punya, okey, kita mancing kat kolam siapa? Kolam Ahlok. Kolam Ahlok, jadi Ahlok punya. Okey, saya boleh respect abang lagi, bang. Tapi kau dah sampai ikan, bang. Pasal ikan je, bang. Abang baru mancing kolam ke? Saya nak tanya, bang. Abang kalau sampai sebut ni nak... awak marah saya pula. Tak, saya tak puas hati dengan abang ni. Hello, Assalamualaikum. Apa masalah, bang? Assalamualaikum, Encik Am. Encik Am. Waalaikumsalam. Saya Rosli, anak guam saya ni datang pagi tadi cerita pasal memancing. Dia cerita apa dengan Encik sekarang ni? Okey, dia cerita macam gini. Dia kata dia dapat ikan semalam, tapi ikannya bercampur dengan awak punya mata kail. Kalau mengikut kan, kalau awak memancing dapat pada ikan yang sama, siapa yang dapat dulu dia punya ikan. Habis saya dapat dulu kan? Macam mana awak nak buktikan awak dapat dulu? Saya ada saksi lah. Saya boleh bagi kawan saya lah. Sedangkan ikan makan dalam air, macam mana awak nak nampak? Memang ikan makan air. Tapi Encik tahu tak, mata tu mata kail saya. Saya kenal mata kail saya. Yang abang tu semalam dia tak ada cerita apa-apa. Dia kata okey, kau ambil lah ikan ni. Apa lah ini hari jadi hal pula? Apa cerita ni, Encik? Kalau siapa nak report, siapa nak lawyer, apa cerita ni? Bila anak guam ikan jadi, ya betul. Bila anak guam datang dengan saya sebagai peguam, saya kena ambil tindakan lah. Kan, betul tak? Tak, tindakan apa? Saya boleh hormatkan orang lagi lah. Okey, sekejap. Jangan hilangkan mood saya lah pagi ni. Saya banyak kerja lah. Jadi macam inilah, Am. Saya nak... Abang, apa cerita ni, bang? Tak, sekarang macam gini. Saya senang je, Am. Abang sampai dengar lah macam ni sampai apa hal? Kejap, macam ni. Saya nak tuntut RM10,000. Sabar, biasa. Tuan kena berpihak begini, pada saya, Tuan. Awak ada saksi, Am. Boleh tak saya dapat nama butiran dia untuk saya telefon dan saya tanya? Kawan saya pun kat sana. Saya nombor telefon pun saya tak ingat lah. Dah tukar kawan mancing lah. Ni, Cik. Alamak, macam apa mana? Ni, Cik? Alah, dia bohong lah tu. Dia bohong. Saya kenal tu pun semalam, Cik tu. Awak kenal apa halnya dia mancing pasal apa? Sebab dia dah labur pada saya untuk buat cerita ni dalam mahkamah lah. Mungkin dia tak puas hati ikan patin tu betul-betul dia hendak. Cik tahu tak? Okey, saya dah berapa tahun mancing kolam, Cik. Tak pernah ada hal macam ni lah, Cik. Tahu tak? Pasal ikan patin macam tu. Kalau dia nak sebelah saya boleh bagilah. Okey, macam gini. Kenapa dah saya buat balik, saya dah bagi orang lepas tu nak buat hal? Okey, macam gini. Siapa cerita? Kau diam boleh tak? Okey, macam gini. Kalau bro. Okey, macam gini. Kalau patin tu dah naik ke darat, tu dah jadi patin tempoyak, aku tak kisah tau. Kau jangan nak bergurau lah. Tak ada masa nak bergurau lah. Dah gini. Bapak macam ni lah. Gini, Encik Am. Aku tak tahu mat kau lah. Encik Am bercakap dengan saya. Aku tunggu kolam bila? Encik Am. Aku tak tahu. Okey, hari ni kau tunggu kolam. Encik Am, sabar. Encik Am ada lagi ikan patin tu, kita nak selesaikan ni. Dah tak ada lah. Orang tu pun dah makan lah. Saya tak tahu lah. Apa? Okay. Dah semalam ni hal. Joran ada joran? Joran memang ada lah. Okey, kalau joran ada... Saya pun ngajar Encik ni sebab saya... Tak apa, saya tak kisah. Tak apa, saya tak kisah. Kalau joran ada, awak bawa joran awak datang sini, jumpa dengan anak guam saya, kita settlekan lah. Boleh? Nak buat kat mana tu? Buat dekat Hot FM. Tahu? Tahu dia terkedu? Jap. Syarul Syarul. Siap kau.
kau. Ya, kau tahu tak? Kau balik aku tunggu kau kat hari hitam. Kau tak sampai keluar aku tibai. Am. Terkena pekalan Hamid. Yeah.